Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 5. Masih lagi tema yang keempat, perpaduan, unit 12, jalinan perpaduan. Dalam tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini, panggung perpaduan, standard pembelajaran 5.2.2 kurungan Roman 1. Dari segi standard kandungan 5.2 ini, kita akan memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks. Dari segi standard pembelajaran 5.2.2 kurungan huruf Roman 1, memahami dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks, iaitu kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap. Dari segi objektif, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengenal pasti 3 kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap dengan betul. Yang kedua, membina ayat menggunakan kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap yang disenaraikan dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat mengenal pasti 2 daripada 3 kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap dengan betul secara individu. Yang kedua, membina ayat menggunakan kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap yang disenaraikan dengan betul secara individu. Mari kita belajar tata bahasa kata majmuk mantap dan kata majmuk bebas. Kamu boleh buka muka surat 92 dalam tajuk panggung perpaduan. Murid-murid, ini ialah teks yang terdapat di dalam buku teks kalian. Seperti biasa, kita akan membaca dan memahami teks. Ketika cikgu membacanya, kamu boleh menggariskan kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap yang terdapat di dalam teks. Tulisan yang warna biru ini ialah contoh bagi kata majmuk bebas dan tulisan yang warna merah ini ialah kata majmuk mantap. Okey, dah bersedia murid-murid? Kita akan baca bersama-sama. Panggung perpaduan. Farisha mempengerusi mesyuarat kelab drama. Mesyuarat itu membincangkan persembahan panggung perpaduan sempena sambutan Hari Malaysia. Farisha, salam sejahtera. Guru besar mencadangkan kita mengadakan persembahan drama khas sempena Hari Malaysia. Kelab kita menyahut cabaran itu dengan sukarelanya. Irfan, terima kasih kerana berani mencuba. Berkat kerjasama semua, persembahan itu akan menjadi kenyataan. Sufin, sudah menjadi tanggungjawab kita semua untuk menjayakan drama itu kerana aktiviti itu sebahagian daripada objektif penumbuhan kelab kita. Farisha, sila cadangkan tema dan latar tempat persembahan. Rubini, saya fikir bagus juga jikalau kita tonjolkan tema sambutan hari perayaan atau kehidupan masyarakat majmuk di rumah pangsa. Semua cadangan saya catatkan dalam buku tulis saya. Amira, saya sokong cadangan setiausaha. Nanti, para pelakonnya mestilah terdiri daripada warga negara Malaysia pelbagai kaum. Farisha, menarik juga jika kita selitkan seorang watak pelakon antarabangsa. Sufing, saya setuju. Dalam babak itu, kita dapat menunjukkan kekaguman pelancong akan keharmonian hidup pelbagai kaum di Malaysia. Farisha, baiklah, kita akan menghantar borang penyertaan kepada urus setia. Ini ialah perbualan di antara Farisha dan kawan-kawannya, iaitu Irfan, Sufin, Rubini dan Amira tentang persembahan panggung perpaduan sempena sambutan Hari Malaysia yang bakal diadakan. Ini berikutan mereka sebagai kelab, kelab drama sekolah tersebut telah menyahut cabaran guru besar untuk mengadakan persembahan drama berkaitan dengan Hari Malaysia. Di sini mereka telah berbincang tema yang ingin mereka adakan, iaitu mereka ingin mengadakan tema tentang hari perayaan tersebut ataupun kehidupan masyarakat majmuk di rumah pangsa. Jadi apabila mereka membawa drama yang bertemakan masyarakat majmuk, bermakna pelakonnya terdiri daripada pelbagai kaum. Juga satu cadangan daripada Farisha untuk menyelitkan pelakon antarabangsa.
Idea Farisha telah dipersetujui oleh Sufain kerana apabila mereka memilih adanya pelakon antarabangsa dalam drama mereka, mereka boleh menunjukkan kekaguman pelancong akan keharmonian pelbagai kaum di Malaysia. Setelah berbincang, mereka menghantar borang penyertaan kepada Urus Setia. Selepas ini kita perlu melihat kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap yang terdapat dalam teks. Sebelum itu juga akan terangkan dulu apakah itu kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap. Kata majmuk bebas ialah dua kata yang dirangkaikan untuk membentuk satu kata baharu yang ditulis secara terpisah. Contoh buku tulis, rumah pangsa, meja tulis, guru besar. Manakala kata majmuk mantap ialah dua kata dasar yang ditulis secara bercantum. Contoh beritahu, bumi putera, kaki tangan, olahraga, matahari, Suruhanjaya dan Pesuruhjaya. Ini antara contoh-contoh yang terdapat dalam kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap. Tugas kita pada hari ini untuk mengenal pasti kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap yang terdapat di dalam teks yang telah dibaca sebentar tadi. Seperti yang cikgu maklumkan tadi, tulisan warna biru merupakan kata majmuk bebas, manakala tulisan warna merah merupakan kata majmuk mantap. Kita lihat dulu kata majmuk bebas. Yang pertama, guru besar. Kedua, rumah pangsa. Ketiga, buku tulis. Keempat, borang penyertaan. Dan yang kelima, urus setia. Mari kita lihat pula kata majmuk mantap yang terdapat di dalam teks. Yang pertama, sukarela. Kedua, kerjasama, tanggungjawab, sitiusaha, warga negara, antarabangsa, jawatan kuasa, tanda tangan. Ini contoh kata majmuk mantap dan kata majmuk bebas yang terdapat di dalam dialog yang kita baca. Selepas kita kenal pasti kata majmuk ini, kita perlu melengkapkannya ataupun masukkannya ke dalam peta pokok. Kamu hanya menyenaraikan semula apa yang kita perolehi, masukkan dalam peta pokok. Guru besar, rumah pangsa, buku tulis, borang penyertaan, urus setia. Begitu juga dengan kata majmuk mantap. Sukarela, kerjasama, tanggungjawab, sitiusaha, warga negara, antarabangsa, jawatan kuasa dan tanda tangan. Selepas kamu senaraikan dalam peta pokok, kamu perlu membina ayat berdasarkan kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap ke dalam buku tulis kamu. Ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman kamu tentang makna kata majmuk yang diberikan. Jelas murid-murid? Jika jelas, kita teruskan dalam aktiviti yang seterusnya, iaitu latihan interaktif World Games. Di bawah penerangan video ini, cikgu ada sediakan link untuk permainan ini. Kamu boleh klik dan kamu boleh bermain secara dalam talian. Jika kamu tidak mempunyai data, kamu perlu menyalin latihan ini ke dalam buku. Cikgu memberikan beberapa perkataan dan kamu boleh memilih perkataan tersebut sama ada dia terdiri daripada kata majmuk bebas ataupun kata majmuk mantap. Semoga kamu enjoy dengan permainan ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin kongsikan nilai yang terdapat dalam topik kita iaitu kerjasama. Kerjasama ini ditunjukkan oleh Farisha dan rakan-rakannya di mana mereka berbincang untuk menghasilkan drama persembahan yang terbaik pada Hari Malaysia. Jika kita berbincang dan memberikan kerjasama dalam sesuatu mesyuarat, insya-Allah sesuatu kesepakatan itu tercapai dan membuahkan hasil yang baik. Sampai di sini saja perkongsian cikgu tentang topik kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Ingat, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.